Nombor satu lah. One rule that you tak boleh break bila nak beli rumah sebab rumah ni adalah benda yang paling mahal dalam kita punya kehidupan. Kereta RM300,000, BMW 330i. Mahal. Mahal. Rumah RM300,000. Murah ya. Kau pergi rumah dekat KL RM300,000 je rumah wait. Wow. So bila you nak cakap pasal beli benda yang paling mahal dalam kehidupan you, tolong fikir masak. You must have 100% conviction untuk beli rumah. Bukan you beli rumah sebab orang ajak. Sebab orang kata you should buy a house because umur you dah 30 tahun. You should buy a house before you nak kahwin. You beli because you ada sebab yang betul. Dan sebab ni adalah berlainan untuk semua orang. Sebab ada orang, dia dah kerja. Dia suka tempat tu. Syaklam contohnya, dia pergi beli rumah kat sana sebab dia kata, okey lah aku nak beli kat sini sebab bos aku ajak beli. Tengok lepas 3 tahun, rumah tu siap. Rumah ada construction, rumah tu siap. Dia campak ke KL. Dalam kehidupan kita ni sebagai career, dalam career kita ni, kita tak boleh nak kata aku akan duduk sini selama-lamanya. Terutama sekali untuk your first job. After 3 years, maybe akan tengok ada offer lain tak yang sungguh bagus kat KL. Walaupun harga KL ni tinggi, dia punya cost of living, tapi maybe gaji dia pun tinggi. Aku nak gaji yang tinggi tu. So daripada gaji RM3,000 jadi RM5,000. Rumah sini yang you beli tadi dah siap. You nak jual, maybe harga dia tak sama dengan you punya loan rumah. So kalau nak jual pun you maybe dapat break even ataupun you kena bayar agent fee. So you dapat negatif. So you tak boleh jual. You sewakan pun maybe lah pada waktu itu sebab banyak sangat orang nak sewakan. You terpaksa sewa pada harga yang bawah daripada pay installment. Then you bleeding tiap-tiap bulan. So benda ni semua berlaku sebab you beli because cakap orang. Bukannya you beli sebab you nak tahu. Nak tahu macam ni nak tahu beli senang saja. You memang tahu, kau akan kata lah, aku memang nak duduk kat sini. Contoh lah Nombor 1, aku nak beli kat Ampang. Nombor 2, aku suka environment dia, aku nak tinggal kat sini. Dan nombor 3, aku yakin aku akan duduk kat rumah tu for at least 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Well, it is an arbitrary number. It can be 10 years, it can be 8 years. But you want to buy a house, kalau kata you nak duduk situ, you have to duduk situ bertahun-tahun. Sebab bila tiap kali nak beli rumah, there will be a lot of costs associated with pembelian rumah tersebut. Tak boleh tingkatkan value rumah tu. Contohnya apa? Contohnya you pay lawyer fee. You ada SPA dengan loan agreement. Ini kalau cakap pasal under construction adalah SPA yang nak kena bayar. Lepas tu nak kena bayar MOT pula. MOT ke atas pembelian rumah tu dan juga ada stamp duty ke atas loan agreement. And then ada valuation fee. Semua tu ada fee dia. So kalaulah you tak yakin you boleh duduk kat situ untuk lama-lama, untuk masa yang panjang, adalah lebih baik untuk you sewa saja dan tunggu masa yang betul-betul sesuai. For some people, dia tak nak beli selagi dia tak kahwin. So conviction ni adalah penting. Kalau you beli semata-mata ada good deal, you beli semata-mata mak ayah you suruh, tapi itu bukannya you punya own conviction, itu orang lain punya conviction.